Okey dah. Ikan kacang merbak. Goreng kunyit. Ikan makan kita tak nak makan. Okey, kita nak mula masak. Kita nak mula masak. Masak apa hari ni? Lokan dan ikan alu-alu. Ikan kacang-kacang. Ni lokan kita ada kutik sikit. Lepas tu sini pun ada sikit. Sebelum kita keluar masa ayam timpah, kita dah cari lokan. Macam ni lah suasana. Cabang Imbau. Bahan-bahan untuk kita memasak. Ni bahan-bahan yang disediakan untuk kita memasak. Dan ni lokan. Ni isi lokan. Dan menu kita hari ni lokan goreng kunyit dan ikan bakar. Ikan alu-alu bakar. Alu-alu. Menu kita ni ada bawang, ada untuk masak. Ni minyak. Ni garam. Ni anak ikan. Bawang ada, semua ada. Bersedia untuk dimasak. Orang jantan bukan tak boleh masak. Dia boleh masak tapi dia segan nak masak. Bila dia duduk sama-sama kawan-kawan dia, boleh masak. Duduk dalam laut, duduk dalam hutan bakar, boleh masak. Nasi. Ni bah, ikan bakar. Alu-alu bakar. Mengencang. Lokan masak. Goreng kunyit. Goreng kunyit. Made in Malay lah, no. Okay. Sampai tu. Lokan fresh. Ikan pun fresh. Okey dah. Ikan kacang merbak. Goreng kunyit. Ikan makan kita tak nak makan. Sebab member kita ni ada emergency lah. Dia nak kena ambil anak dia. Karat nak udang fresh. Udang hidup. Awak tak tu. Bui weh mat. Banyak oh. Bui. Oh, hang tak boleh makan seafood. Tu. Apa nak kata geng, duduk dalam cabang rimba. Cabang rimba. Makan. Duk plan lama lah. Hari ni baru jadi. Makan nasi dalam sungai. Panas-panas tau. Ikan bakar lah kita tak nak masak. Bahan-bahan masak semua dah. Dah masak lah.